Saya mengisytiharkan bahawa tarikh Hari Raya Puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia adalah pada hari Sabtu. So, kita dah sampai kampung. Tu tengah jemurkan songkok lah. Baru nak jemurkan songkok lah dengan orang ni. Biasalah budak-budak lelaki ni. Kita dah sampai kampung. Sebab nanti esok kita nak sambut raya, guys. Sekarang yang ni tengah main ML. Rank apa ni? AP. AP. Ada. Tak apa, tak apa. Tiba kena masuk dapur pula. So, akak tengah masak apa, Kak? Rendang daging ya. Okay, tengah masak rendang daging. Raya esok. Batang pinang. Matang pinang. Kilo je. Kita pasang langsir. Sorry lah sebab dia macam apa tak tahu. Itu nama dia art bread. Korang tak tahu. Okay, itu art bread. So, beginilah kita pasang tadi. Kita merewang kat sini ramai-ramai. Yang cousin-cousin tadi. Kita akan letak gambar. So, kat sini kita ada 2 kotak kek lapis opas Sarawak. Wow. Sedapnya. Tapi sekarang ni tengah puasa lagi. Nanti berbuka. Ataupun diorang ni mesti nak makan kan. Esok raya korang. Esok raya. Okay, Asin nampak Asin nampak apa? Oh, dia pakai tudung warna purple. Dia jalan ke belakang. Okay, so Kebaya tu. I don't know apa yang diorang nampak kat tepi ni. Kebaya. Ni nak kebayang pula. Aduh. So, tangan kita luka tadi. Darah. Sebab tolong bapak angkat pokok tu. Begitulah guys. Tanam balik Pak Ik? Pokok mahal ni. Pokok mahal tengok. Ni pokok mahal kita. Wow. Satu ni dulu 100 lebih. Bagus. Kecil macam tu. Oh my god. Tengah rekod lah. Aku dah sorry. So, dah nak pergi solat Jumaat. Sebab bukan Jumaat, bukan hari ni. Kalau tak, pagi tadi solat Raya, hari ni solat. Sekarang solat Jumaat. Bye. Few moments later. Okay, tiba-tiba kita dekat Songkai. Sebab diorang nak beli mercun. Kita tengok apa benda yang diorang akan beli. So, ni macam yang diorang jual. Tu Gasing bulat. Mana gasing bulat? Ni apa ni? Naga. Wow, macam naga eh. Mak. Gasing bulat. Gasing bulat. Mak. Ni macam mana? Ni gasing bulat. Dia boleh jadi macam tayar. Jadi macam tayar? Kita baling kat jalan. Nanti dia guling-guling. Ya je kau. Ya, Pak dia pernah main. Oh, okey. Okey. Macam ni kat sini. Apa nak baling ke orang? Ya Allah. Lepas tu dia kejar. Ni apa ni? Ni yang macam mana? Yang macam Ni macam mana? Aiskrim? Ah. Dia macam aiskrim. Ah. Dia macam aiskrim. Kalau Yang ni RM30. Yang ni aiskrim juga RM10. kecil. Betul yang tu kan? Okay, so Pak Ik dah dapat tunjuk good. Seronok ah. Allah. Apa dia nak? Dia tak Mak ni belanja. Mantap. Kau enak. Mantap eh? Tak faham. Meanwhile. So ada laksa. Mak Angah masak laksa. Ini ayam masak merah. Sekejap. Masak sendiri buat hati. Salah tak? Ayam masak merah. Ada nasi. Pasta warna hijau. This is my first time. Rendang. Uish, ada rendang banyak sangat. Lepas tu kita ada ayam masak merah, of course. Sebab semua orang suka ayam masak merah sahaja. Telur, so kita ada laksa.
masak sos. Tu kuih. Ni takoyaki. Kita ambil yang family punya. Then ada ketupat. So Aziz makan ketupat. Kita nak buka. Ni air kosong dulu. Wow, betul laksa. Sama je mana. Malam ni main berapi. Mantap. Memang api baik. Mantap. Oh, ni lah tema kita, which is strawberry matcha. And then ni tengah iron baju. Dorang baju tema teal blue. Of course. Teal blue, of course. Warna paling famous tahun ni, guys. Teal blue. And strawberry matcha. Jajan. Lihat semua baik sikit. Macam ni suasana malam. Okay, dah nampak. Weh, dah banyak ni. Kita belah sana. Tapi kita tak dapat nak pergi sana. Sana ramai penduduk. Kita kat sini memang betul tengah hujung. Kita memang hujung Tengok. Tu, kat belah sana. Wow. Pergi meronda. Jap. Wow. Selamat Hari Raya. Wih, dia memang kaya. Hari Raya. Banyaknya. Wow. Jom. Janganlah. Saya dengan saya. Di rumah siapa? Hebat tak saya? Oh ya. Mau nunjukkan aksi masing-masing. Anak beranak. Oi. Wih, balik. Sorry. Wow, Sonic guys. Hanya baga. Apa tu? Wih. Asyik. Asyik. Dah. Okay, so korang, I is forget untuk buat vlog, but it's okay. Sekarang kita dah raya rumah yang kedua. So tengok berapa biji kereta yang ada sekarang, which is 1, 2, 3, 4, 5. Depan lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Itu raya. Itulah, kita matang. First day raya, first open house. Terbaik. So kita meraihkan sahaja. Kita tetamu. Nampak je jauh.
Sudah lama tidak berjumpa. Yang tu beramai-ramai. Ini mak dia tu tak cari. Kita raya rumah yang berapa? Raya rumah yang kedua. Ini pulang. So, kita raya tapi Pak I main. This is the bad attitude Pak I. The bag tu apa? Tak elok lah. Ha. Nanti Pak I masuk YouTube kat mana tau? Okey, tak ada skin, tak ada skin. Pak I ada skin tengok. Wah, skin. Oi, pakai dulu socks. Ya. What's up ni? Kadang-kadang. Mahir Raya. Kita nak ronda tour rumah ni. Weh, banyak. Let's go. Kak Long bersama lakinya makan-makan. Wow. Okay, pokok-pokok dia Monstera. Okay, tengok ada makan apa? Ada spaghetti. Laksa. Laksa Johor. Tu dia kolam ikan. So aesthetic. Betul-betul. Sabit lagi aku cium. Alah, dengan dia. Miam. 3 kali savage. Okay, so sekarang kita nak ambil makanan dengan Haziq. Haziq, jom kita ambil makanan. Let's go together. Kita ambil makanan, so yang lain dah ambil makanan. Kita duduk dengan budak-budak tu tadi. Ya Allah, aku pula tersangkut. So kat sini ada ayam masak merah. Ayam masak merah juga. Ayam masak merah ni ayam bawang pun. Saya ni My mistake. Di Bandung. Mi Bandung. Itu biar apa? Ramdan ambil apa? Ni kari. Tak tahu lah. Mesti mix ni. Asalkan ada. So sini kau ada. Kari. Tak, kari. Ni kari. So memandangkan kita orang ni customer pertama. Kita orang lah makan dulu. So, tada! Customer pertama. Nasi pula. Nasi guys, nasi. Dia punya lapar. Ayam. Ayam. Aku tak faham. Kejap. Weh, makan telur je. Dia makan telur je. Memang kita busuk lah. Memang tak busuk lah. Dia punya ni. Dah bojong. Kuah putih. Makan ni. Macam mana makan tadi? Macam mana kau kena makan? Kena makan macam tu. Kita ada kuah durian. Kita ambil sikit je lah sebab pagi-pagi weh nak makan kuah durian. So kita makan kuah durian dengan roti of course. So tadi kita pergi OOTD kat luar saja. Yang panas. So nak balik dah. Ni nak salam-salam. Okay, so kita dah settle 3 rumah. Tadi kita tak sempat nak record sebab macam-macam dah penat. Sebab tengah hari covid pun. So ada tengah hari. So lepas ni nak pergi mana pula bang? I don't know. Balik. Mandi sungai. Jom mandi sungai. Kita dah. Nanti kita mandi sungai tapi tu petang. Sekarang kita pergi raya lagi sampai penat. Sampai kita tak berdaya. Tak berdaya dah. Ada ngantuk-ngantuk ni. Dia tu lah ngantuk-ngantuk ni. Cantik berita dia. So jom kita Weh, ada orang. Sini je. Okay, next rumah. Kita beraya lagi sakat ni kita bayar hari ni. Ada kolam. Ada kolam ke tak? Pokok lah.
Ada pokok. Ni rumah ke homestay ni? Di rumah ke homestay ni korang? Kedai mamak. Kedai mamak. Cantik weh. Okay, let's go korang. Hati kaki darah. Darah. Macam ni lah. Rumah seterusnya macam museum sikit. Rumah dia pelik sikit, tapi it's okay. Kita berdaya. So ni kakak saya. So ni adalah rumah tu, pakcik tu, waktu muda. Memang hebat lah. Ini dia. Sekarang di manakah dia? Mari kita lihat. Ni pakcik tu sekarang. Turtle, ninja turtle. Wow, what is this? Ninja turtle. Mana dalam tu? Tak ada mesin. 3 hours later. Kita dah sampai rumah apa? Kita sampai rumah, kita yang makan sebab ada tetamu bawa makanan. Macam baru. Untuk tetamu kita. Tetamu kita. Ni dah tidur dah ni. Oh, penat. So ni subscriber kita. Yes, kita nak subscribe. Mana? Apa? Alah, Alung boleh claim lah orang cakap. Alhamdulillah, saya menjadi subscriber yang ke-14. Alhamdulillah. Lepas ni dah 1 juta, takut dia lupa kita. Kita kena beritahu. Kita subscriber ke-14. Right? Ya. Terima kasih, semua bangga. Bangga. Terima kasih. Masih buat lagu ni. So ni lah makan kita. Ni lah. Peminat. Dah start rasa sebab. Kita dah berjaya. Asyik dah berjaya. Oh, ini kalau mix lagi. Mixing mastering akan dengar lagi jelas. Tengah makan sambil bersembang dengan content creator. Seterusnya kita makan ni apa nama dia? Ketupat palas. Daging mama masak, mak masak, mak long masak. Yang hijau ni mak long masak. Kasut pangan jadi kecil. Tak muat. Okey, kongkong mah. Asal dia kecut ke apa? Dia kecut. Kecut panas. Sebab panas kecut. Bersempena dengan subscriber ke-14. Alhamdulillah, saya bagi dia raya ni. Wah. Ni check tau. Oh ni check Check dalam 8,300,000. 8,300,000. Kita nanti kita Yes. check yang diberi tahu. Check yang diberi tahu. Kita kena react. InsyaAllah. Stiker. Terima kasih. Terima kasih. Sama. Semoga subscriber bertambah. Berjuta-juta. Kita memang sikit-sikit je Itu baru. Bapak kata ayah awak kata kau salah ke? Tak adalah salah pun. Tengok lah. Kita juga rasa. Kita memang macam tu lah Cameron. Kereta baru. Honda. Kita Honda. Kereta Honda. H ni bukan Honda tau. Hafiz. Oh, Hafiz. Salah lah ni. Bukan Honda. Faham. Sorry. Maaf sangat. Kita baru keluar 2 hari lepas. Minat opah. Minat opah. Kau minat Honda? Baru Kereta beli. kegemaran opah. Honda baru. Kita duduk belakang macam mana? Cik rasa ni. Testing. Honda cucu. Kereta cucu. Kereta cucu. Kereta cucu. Apa perasaan cucu? Hasil kerja keras memang untuk banggakan opah. You know. Oh my god. Bukan 3. Apa naik kereta cucu. Boleh laju. Oh, lajunya. Laju betul.
Lepas hand pula. Bucuh sangat lo. Oh, dah bye-bye. Oh, bye-bye. Kita tak nak dia kena bangun. Oh, tak nak kita bangun. Patah balik. Awak kejap. Boleh. Ibu tahan kereta pun takut ke depan je. Tak adalah. Bangang. Oh, seronok lah Opa. Ronda-ronda nak kereta baru. Belakang terus. Kereta idaman Opa. Sikit lagi dong. Ya Allah, entahlah Sikit lagi sekali nak Ini nak dia. duduk belakang. Wah. Kalau salah gear ni memang batok. Sampai dah. YB nak parking. Bagi laluan. Tol sana ni tak dalam dia nak balik dia memang ada tol. Kat dalam tadi semua. Ngantuk kan. Dua cepat. So sekarang sesi bye-bye. Sesi bye-bye. Bye-bye. Salam-salaman. Oh, salam-salaman ya salah. Bye-bye. Bye-bye. Maklum nak balik dah. Bye. Bye. InsyaAllah mesti doakan Alun juga ya. Okay, bye. Okay, so hari ni kita buat karaoke session daripada Azhar. Merah-merah delima, siapa yang baik hati pasti ku terima. Ni tengah karaoke. Kita nak pergi sambung bangin bunga api. Aku akan tetap setia. Baik buat freestyle baik. Freestyle. Bukan freestyle benda tu. Ni semalam pagi. Jangan ni. Ada lagi satu. Jauh weh. Tengok kau. Jauh gila. Macam benda-benda lari. Ui, sampai longkang. Macam ATT. Behind the scene. Asyik. Apa sih? One eternity later. Pagi ni kita nak balik kampung lain lah. Kampung belah mam abah. Oh ya ke? Mana terbang kata. Nak maaf-maafan. Kan nak lari. Alza pula berminta maaf. Balik kira lagi ni. Baik dia salah bayang. Nak order wow bagi tahu. Oh dia apa bagi tahu. Tak risaulah. Kalau tu jodoh. Tak risau. Saingan dah ada. Saya dah batik. Minta maaf nakal. Jaga solat tau. Solat. Pagi kalau nak gaya, pagi kena jaga solat. Bangun solat, jangan tinggal solat. Jom lah balik. Solat tau. Sama lah. Ayom ngecut. Ada ke kasut lama-lama? Kasut semalam panas sangat. Mengecut. Oh dahsyat betul lah. So morning. Okay, sekarang raya kedua kita akan pergi ke Taiping pula. Okay, let's see. Bye bye. Bye.